Pernah tak tiba-tiba rasa kaki berat, tangan lemah, atau mata jadi kabur waktu malam? Ramai anggap ini cuma penat atau salah tidur. Tapi sebenarnya, ia mungkin petanda awal masalah aliran oksigen dalam badan. Bila aliran darah tak lancar, oksigen sukar sampai ke otot dan saraf. Akibatnya, kaki terasa berat untuk diangkat, tangan mudah kebas, dan mata susah fokus. Setiap sel dalam badan perlukan oksigen untuk berfungsi dengan baik. Bila bekalan terjejas, sel saraf mula merosot, isyarat ke otot jadi perlahan, dan kita mula hilang kawalan pergerakan. Jika dibiarkan, boleh menyebabkan kesukaran bangun, berjalan jadi goyah, dan genggaman tangan jadi lemah. Satu lagi kesan, penglihatan mula kabur sebab saraf mata kurang oksigen. Dalam jangka masa panjang, risiko untuk alami stroke atau lumpuh meningkat. Jangan pandang remeh jika kerap alami simptom ini. Langkah terbaik, segera dapatkan pemeriksaan doktor dan ubah gaya hidup untuk pastikan aliran oksigen badan sentiasa optimum. Kesihatan bukan perkara kecil. Ia kunci untuk hidup berkualiti dan bebas masalah.